Monster Emas SKT-02, game padu, bass padu, mic pun padu. Alright, korang tengoklah tu design untuk Monster Emas SKT-02, lawa gila. Jom kita buka kotak. Korang tengoklah tu, dia punya earbud. Korang tengoklah ni, dia punya casing earbud. Seriously, lawa gila guys. Jom kita tengok dia punya earbud. Dia ada getah dan bagi efek noise cancellation yang agak power juga. Touch sensor dia ada dekat sini dan mic dia ada dekat bahagian bawah. So overall memang cun. Dia menggunakan Type-C dan bateri dia boleh tahan 4 jam. Dia juga bagi satu user manual, kabel Type-C dan getah dengan saiz yang lain. Okay, so jom kita try. Masuk je dekat telinga, aku dah kurang dengar bunyi-bunyi persekitaran. Bunyi suara sendiri pun dah dengar dalam sebab kita tak dengar daripada luar telinga kita. Okay, full volume dia memang kuat. Dan bass dia memang padu. Dan noise cancellation dia pun memang power gila. Dia ada gaming mode babe yang ni. Korang tekan je 2 saat, dia akan tukar kepada gaming mode. Aku dah test dia punya mic dia. Korang boleh tengok graph dekat sini. So kalau dia ada kat telinga ni pun, orang dah boleh dengar kita bercakap dengan baik. Dan kalau kita bawa ke depan mulut, bunyi dia memang kau-kau punya power. So kesimpulannya, design dia memang cantik. Dia punya quality bass pun memang padu. Nak main game pun memang cun. Dan nak buat call pun memang jelas. Memang recommended lah Monster SKT-02.